warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi di rancangan Biar Tahu Jangan Keliru bersama Ustazah Wan Salwani. Assalamualaikum. Okey, bersama Ustazah dalam program hari ini, slot hari ini iaitu Biar Tahu Jangan Keliru. Ustazah Wan Salwani binti Wan Hussein daripada SK Sri Skudai. Ustazah, kawan saya semalam dia dengar radio, azan kat radio. Lepas tu dia terbuka awal. Lepas tu tengok kat phone, waktu tempat dia belum berbuka. Macam mana tu Ustazah kalau terbuka awal? Teruk juga tu tersalah berbuka awal. Masalah juga tu sebenarnya. Okey, dia macam gini untuk Aira yang bertanya dan juga untuk semua penonton lah Sebenarnya kalau kita tersalah berbuka awal ni sebenarnya hukumnya batal. Okey, maka hukumnya batal dia ambil atas kaedah tidak dikira satu sangkaan yang jelas kesalahan dia. Jadi satu lagi dia dikira batal juga sebab kita ni masih lagi berada dalam sebahagian daripada waktu siang. Sebab kita tahu kalau misalnya berbuka puasa ni, bila dibolehkan untuk berbuka puasa ni apabila terbenamnya matahari. Jadi dalam keadaan sekarang ni kita masih lagi berada dalam siang hari, sebahagian daripada siang hari. Jadi hukumnya adalah batal. Walaupun kita tidak berdosa tetapi kita diwajibkan untuk qada balik puasa kita tadi. Okey, jadi dekat sini Ustazah nak ingatkan untuk Aira dan juga untuk penonton-penonton yang lain lah. Jadi kalau kita nak buat sesuatu tu mesti ada ihtiyat, iaitu berhati-hati dalam membuat sesuatu tindakan. Sama ada sekarang ni kita kata kita ada aplikasi lah, takwim lah, lepas tu radio lah untuk membantu kita untuk berbuka puasa, tapi kita kena berhati-hati supaya tidak berlaku kesilapan. Sebab itulah kita namakan adanya slot ini iaitu Biar Tahu Jangan Keliru. Okey? Terima kasih Ustazah atas penerangan yang sangat jelas. Kawan-kawan, janganlah kita berbuka awal kerana seperti yang dikatakan oleh Ustazah Wan Salwani tadi, berbuka awal hukumnya adalah batal. Cukup saja untuk hari ini. Jumpa saya di video akan datang. Bye-bye.